Khatam ni saya bias, pernah pakai baju dia, pernah pergi kedai dia, pernah tengok bahan-bahan dia. Kita sembang bulan bintang Era, saya tak teringat brand ni, tapi bila saya teringat brand ni, memang saya boleh kata di hati saya brand Khatam. Yang saya rasa implementation dia sudut brand tu saya puas hati. Maksudnya presentation produk dia kena dengan vibe yang dia nak bawa tu. Dia macam tak cacah marbah lah, nampak isu premium, elegan, retro betul. tu. Produk tu sendiri pun dia design dari sudut colour, fashion betul. Pun saya rasa nampak memang Tapi betul. Bulan Bintang on par, sebab Bulan Bintang dia vibe muda, bold macam betul, tu. Dia punya direction design dia saya nampak clear. Khatam ni pun clear. Kita tengok dia punya bahan-bahan marketing dia betul, memang next level lain. Antara benda yang membawa dia perbezaan ni adalah fotografi yang digunakan untuk bahan marketing dan dia punya branding dia memang power lah. Saya nampak dia ada clear creative direction. Rating? Saya bagi 8. Okay, kita pada Rezman Ruzaini, logo yang kita tahu ada something, ada effort, ada makna, balance, ada grit. Kalau designer tu dia satu kepuasan lah bila tengok logo ni. Boleh puji logo ni. First thing orang akan tengok, okay, ni adalah 2R. 2R dan tapi nampak macam ribbon. Macam ribbon, macam crown sikit. Betul. Pun ada. Logo ni dia kaya, walaupun dia lettermark. Implementation penggunaan logo tu, placement logo dia semua work. Tak nak komen lama-lama, memang bagi saya ni agak power lah compare dengan yang lain. Dia tak berlaku macam Elrah tadi tiba-tiba ada macam sale, macam Watson. Betul, macam Lotus. Macam ni kita boleh tengok penggunaan font dia. Betul. Dan dia banyak monochrome font putih over gambar. Dia konsisten. Even tengok yang 20 tahun anniversary tu, betul. memang cantik kan. Kemas. Ini yang kita nak untuk satu brand yang besar. Saya pun kadang jadi macam orang biasa, jadi macam selagi benda tu tak wow, tak meletup, kita akan rasa betul lah wow, tak boleh. Betul. Saya setuju lah, brand ni dia tak berapa menyelah macam brand-brand Bulan Bintang semua kan. Saya pun mungkin bias sebab saya sangat suka brand yang konsisten tu. Tak menafikan bila saya tengok Blade sekarang macam dia a bit dull lah sebenarnya. Okay, rating man? Saya sebenarnya bagi paling kurang 8 lah. Kita bagi Bulan Bintang 7. Saya tak rasa dia lebih daripada Bulan Bintang. Dia mungkin sama. Saya boleh bagi 8 sebab saya rasa creative direction dia lebih konsisten dan lebih clear. Betul. Maybe mungkin agree on 7. 7 lah. 7.